Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini untuk pengajian Kitab Tauhid kita akan sambung perbincangan bab yang ke-39 muka surat 386. Berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Bila sebut berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya, dia sebenarnya ada dua perkara yang perlu kita faham sebelum kita pergi kepada perbincangan. Pertama sekali, berhakim kepada selain Allah dan Rasul, perkara yang paling berat yang dimaksudkan dalam tajuk ni ialah tidak yakin dan tidak terima hukum Allah. Itu makna berhakim kepada selain Allah dan Rasul. Dan kalau kita tengok pada ayat Quran, sebab dalam tajuk ni yang ke-39 ini, penulis ini dia kemukakan 5 dalil. 4 dalil daripada Al-Quran dan 1 dalil daripada hadis Nabi SAW. Yang mana kalau kita perhatikan, berhakim kepada selain Allah dan Rasul ni, yang menjadi isu yang utama dalam tajuk ni ialah berkait dengan orang yang tidak mahu berhukum dengan hukum Allah. Jadi tidak mahu berhukum dengan hukum Allah ni, dia boleh berlaku dalam dua keadaan. Keadaan pertama, hakikatnya sebenarnya orang itu munafik sebenarnya. Kita akan tengok itulah selepas ni dalam ayat ni. Nampak seperti Islam, penampilan seperti Islam, tapi sebenarnya tidak Islam. Itu dia panggil kafir munafik. Itu satu. Yang kedua, termasuk juga dalam perbincangan ini, mana orang Islam tapi dia macam tidak yakin pada hukum Islam, dan dia pun terlalu jauh dengan kehidupan agama sehingga dia merasakan hukum Islam tak praktikal. Semua ini dalam keadaan bahaya semua. Jadi bab ini diletak bawah tauhid. Sebab banyak ayat Quran tidak mahu berhukum dengan hukum Allah ni, kalau siapa peringkat tidak yakin, dia boleh merosakkan akidah. Hal ni pun tak ada siapa tahu kita dengan Tuhan. Itu maksudnya. Lepas tu yang ketiga, kalau kita nak tambah lagi, tapi hal ni tidak termasuk dalam perbincangan, boleh ke tidak? Dia timbul satu kemusykilan, boleh ataupun tidak kita terima hukum yang mana tak nampak pun itu diambil daripada Quran dan hadis, tetapi hukum itu selaras dengan Quran dan hadis. Boleh ke tidak? Ulama kata boleh. Maknanya sifat hukum tu ada ciri-ciri keadilan, kesaksamaan, dan banyak bersesuaian dengan ruh syariat. Tapi dia bukan daripada orang Islam. Sebenarnya boleh. Sebab apa? Sebab dia sesuai dengan agama. Itu yang dimaksudkan. Baik, tak apalah. Jadi untuk faham tajuk dengan konteks dalam kitab ni, kita kena faham dalil dan perincian dia. Baik, cuba kita tengok. Di bawah tajuk ini, penulis mengemukakan 5 dalil. 4 dalil Al-Quran dan 1 hadis Nabi SAW. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nisa ayat 60 hingga ayat 62. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Itu ayat 60. Ayat 61. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Ni ana tengok dasar pada kalimah lah. Boleh tengok pada teks alam. Tidakkah? Apakah tidak? Boleh juga. Sebab tu maknanya apakah. Dia panggil istifham, pertanyaan. Lam tidak. Tara engkau melihat wahai Muhammad, ilal ladzina, kepada orang-orang yang yaz'umuna, mereka yakin, mereka mendakwa, yaz'umun, mereka mendakwa. Mereka mendakwa annahum, bahawasanya mereka telah beriman
bima unzila ilaik, dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau, yakni Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan juga wahyu yang diturunkan dari sebelum engkau. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, mereka mahu untuk berhakimkan kepada taghut. Taghut ni maknanya kesesatan, sesuatu yang menyesatkan, itu taghut. Wa qad umiru, dan sesungguhnya umiru, telah diperintahkan mereka, ay yakfuru bih, supaya mereka tolak, supaya mereka engkar dengannya, dengan berhakim kepada selain Allah itu yang disebut sebagai taghut itu. Wa yuridu syaitan, dan syaitan berkehendak, an, bahawa yudillahum, ia menyesatkan mereka, yakni manusia, dalalan ba'ida, dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan bagi mereka, ta'alau, marilah kamu, ila ma anzalallah, menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran, wa ila rasul, dan kepada rasul yang dipilih oleh Allah. Ra'aital munafiqin, pasti engkau melihat al-munafiqin, orang-orang munafik, yasudduna anka sududa, mereka menghalang. Yasudduna anka ni maksudnya mereka menghalang daripada menerima seruan engkau, sududa, dengan betul-betul. Dengan kita kata sududa ni, dia kalau dalam bahasa Arab dia panggil maf'ul mutlaq. Mana mereka sekat tu, mereka halang daripada ajaran engkau ni, sududa, dengan bersungguh-sungguh, itu maksudnya. Fakaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim, maka bila mana, ataupun kita terjemah maf'ul lah supaya mudah faham, idza asabatuhum musibah, apabila telah menimpa ke atas mereka musibah, kesusahan ataupun musibah, bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka, mana dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Summa, kemudian ja'uka, telah datang mereka kepada engkau, yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Apa yang mereka sumpah? In aradna illa ihsanan wa taufiqa, tidaklah kami buat begitu kecuali maksud kaminya nak molek wa taufiq, dan supaya kita ni berdamai, bersatu padu. Baik, jadi kalau kita perhatikan, sebelum kita nak bincang dia punya syarah dia tu, ana nak sebut secara umum lah dulu. Kalau kita perhatikan ayat ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir ni, Allah Subhanahu taala sebut ni sebagai teguran dan peringatan kepada manusia. Jangan jadi lagu ni lah. Sebab ada setengah-setengah manusia yang zahirnya watak Islam, tapi sebenarnya tidak. 3 ayat ni sebenarnya kalau kita tengok dalam tafsir, watak yang disebut oleh Allah ni adalah golongan munafik, kafir munafik. Lagu mana sikap mereka? Cuba tengok ayat yang pertama tu, ayat 60. Di mana Allah sebut sini bahawa, apakah kamu tidak lihat wahai Muhammad kepada orang yang yazumun, yang dakwa mereka tu beriman. Pokok dia ni, dia semaya saf yang paling saf pertama, dan ketua dia Abdullah bin Ubay ni, dia semaya tu dia duduk dekat dengan mihrab. Kira-kira alif belakang Nabi lah. Bukan sekadar saf pertama, bukan saf pertama hujung ni, depan dinding tu, tidak. Dia semaya dekat mihrab. Mana kalau kita tengok zahir, kita akan kata Islam. Kalau dia tak dakwa Islam, kita kata Islam sebenar. Tapi Allah suruh tengoklah. Mereka dakwa bahawa mereka ni amanu bima unzila ilaik, mereka ni benar-benar beriman dengan Quran, risalah yang diturunkan kepada engkau. Dan juga zahirnya nampak seperti dakwaan mereka. Mereka juga beriman kepada kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Beriman lah kita kata. Hak Tuhan ayatnya, ayat tu, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Sebenarnya mereka ni kalau dah buat apa-apa keputusan yang melibatkan perlu kepada keputusan, mereka tak mahu guna keputusan wahyu, tapi mereka akan ambil keputusan taghut. Taghut ni kalau kita nak terjemah dalam bahasa mudah, taghut ni maknanya hakim, keputusan yang bukan daripada wahyu. Itu dia panggil taghut. Dari konteks bahasa Arab, taghut ni maksudnya, asal makna dia, orang Arab guna taghal ma' misalnya. Bila air ni melimpahi tebing, air sungai melimpahi tebing, itu dia panggil air yang taghut lah.
sudah melampaui batas, dia akan pergi melebihi batas. Itu dia panggil taghal ma dalam bahasa Arab. Mana air telah melimpah, melepasi daripada tebing sungai itu. Itu asal makna dari segi lorah. Tetapi kemudiannya dalam konteks bahasa wahyu, Quran ke hadis ke, tauk ni dia guna pada orang yang melanggar perintah Tuhan. Manakala berhukum, tidak berhukum dengan hukum Allah. Sebahagian ulama mengatakan tauk di sini dengan erti sesuatu yang menyesatkan manusia. Boleh jadi harta jadi tauk, kawan rapat boleh jadi tauk, pemimpin boleh jadi tauk. Maknanya sesuatu yang menyebabkan manusia jadi sesat. Kadang-kadang setengah orang tu harta dia jadi taut yang menyesatkan dia. Dia nak pernah dengar dulu penceramah, tak ada dah, dia ni mati dah. Dia ceramah pentas politik lah. Dia kata taut ni ada dua. Ni orang dia orang Patah Timur lah, malas sebut negeri mana. Dia kata taut ni ada dua. Ada taut mapuh, ada taut hidup, dia tu. Kita peneng taut mapuh ni dia kata berhala, duit, jenis-jenis benda tak nyawa ni. Tapi manusia sesatkan itu. Tu dia sebut, tapi bahasa dia guna tu agak berat sikit. Taut hidup ni pemimpin yang menyesatkan, ulama yang menyesatkan, manusia yang menyesatkan orang lain. Itu dia panggil taut hidup. Dari segi maksud tu betul lah. Itu mana tahu. Waqad umiru, sedangkan mereka telah diperintahkan apa buat dia ni? An yakfuru bihi, supaya mereka tolak semua tu sesuatu yang menyesatkan. Dan Allah kata syaitan berkehendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Ayat ni sebenarnya gini, yang nak sebut secara tadabbur, secara ringkas sebelum kita bincang. Sebab dia bincang sini lain sikit. Maksudnya gini, kalau kita tengok dalam tafsir lah. Ayat ni sebenarnya Allah Subhanahu nak sebut, selain daripada Allah nak memberi teguran yang tegah lah kepada masyarakat. Sebab pokok munafik ni hadirat, dari segi pakaian kita tak boleh nak nampak perbezaan dengan mukmin yang sebenar. Kalau tengok dari segi ibadat zahir, kita tak boleh nak beza dia ni antara dia dengan orang Islam sebenar, tak boleh nak beza. Jadi dalam ayat ni Allah kata kalau nak tahu perbezaan, tengok semasa mereka nak buat keputusan apa-apa, mereka guna hukum Allah ke tidak. Sebab ada kita tengok dari kitab tafsir lah, dia bawa riwayat. Mana ada berlaku popok dia ni, bila dia nak memutuskan dalam kih muamalah apa-apa kih, dia tak saya jumpa Nabi. Dia akan pergi jumpa popok Yahudi. Dia tak saya jumpa Nabi. Ana tidak bawa kisah Sayyidina Umar, sebab ulama kata riwayat tu dhaif. Dia ada kih yang sebut bahawa seorang munafik dalam setengah riwayat, dia kata dia balas dengan seorang Yahudi. Isunya isu berkenaan dengan perniagaan. Ingat biasa dengar cerita tu tak? Jadi puak munafik ni, dia kata pada Yahudi, kita pergi tanya Ka'ab bin Al-Ashraf lah. Masa tu kira orang alim dalam pok Yahudi lah. Tak apalah tu. Pok Yahudi kata tak sih. Pok Yahudi nak Nabi kita yang buat keputusan di atas isu yang dia perselisihkan ini. Jadi bila bicara tu, maka pok munafik ni tak apalah, dia setujulah pandangan Yahudi tu, pergi jumpa Nabi. Bila Nabi buat keputusan, kira-kiranya Nabi memberi kemenangan kepada Yahudi dalam perbicaraan itu. Jadi pok munafik ni tak puas hati. Dia pun pergi jumpa Sayyidina Umar, bawa Sayyidina Umar pergi jumpa dia, ayat gini, kira rekahnya Sayyidina Umar pancunglah dia, bunuhlah dia. Buat apa? Dah kalau Muhammad mu tak puas hati lagi, mu ni tidak Islam dah. Tapi waktu tu mengikut ulama dhaif. Riwayat tu dhaif, tak boleh pakai tu. Ibnu Katsir pun dalam Bidayah disebut tak boleh, dhaif sangat tu. Tu tak betul tu. Pokok mana pun ulama terima ayat ni berkait dengan munafik. Jadi salah satu pengecaman kita nak tengok orang tu Islam ke tidak, ataupun Islam sebenar ke, ataupun Islam pura-pura, ataupun Islam yang tidak baik, tengok bagaimana dia menyelesaikan masalah hidup dia dengan cara Islam ke ataupun tidak. Kalau kita tengok orang kita lah ni, bab saka, berapa kerak dia saja ikut cara Islam. Sedangkan hukum saka tu masuk dalam syariat Islam tu. Ulama kata berdosa tu kalau kita tidak bagi harta pusaka, tidak mengikut syariat Islam. Berdosa. Bukan kata sunat-sunat tidak tu. Berdosa. Kita lah saya tak saya ambil sebab saya ni kaya dah lebih ke adik saya. Betul, tapi kena bagi dulu. Ulama kata kena bagi dulu, biar tentu hak kita berapa. Nak beri ke adik kita dah, kita kaya dah. Bagi tu dia ada keberkatan. Sebab harta saka ni hadirat, dia bukan ada sama, dia melibatkan kematian dan melibatkan orang yang layak terima harta pusaka. Baru ada hukum tu. Bila ada hak tu, maka berlakulah orang panggil pelaksanaan hukum. Jadi tak ada tu, tak ada pelaksanaan hukum. Tiba-tiba berlaku sekali-sekala begitu pun, tak sih lagi guna sistem Islam dalam bab pusaka. Itu berdosa tu. Dia jadi tak ada berkat harta tu. Kena berhati-hatilah dia. Itu sebagai contoh saja. Dalam apa saja pun kena ambil kira hukum agama. Agama putuskan lagu mana kalau jenis ni. Itu maksudnya. Jadi dalam ayat ni, ayatnya pokok dakwa tu, kita boleh tahu dia sebenarnya tidak nak pada Islam. Tengok pada lagu mana cara dia urus bila berlaku pertelingkahan.
Sebab hal ni ada setengah ulama kata, kalau tengok dalam dia berkait dengan muamalah ni. Ni isu berkait dengan perniagaan. Bila berlaku pertelingkahan, perbalahan, maka nak putus macam mana? Itu isu dia. Dan Allah sebut dalam ayat 61 tu, Allah nak memperincikan lagi sikap dan perangai golongan yang berpura-pura ni. Sebabnya ayat ni sebenarnya dia tekan benar. Kadang-kadang kita tak boleh buat hukum seorang itu dengan sebab didengar dia kecek. Sebab kecek ni manusia boleh berpura-pura. Kadang-kadang kita tak boleh nak hukum orang tengok dengan cara pakaian dia. Tak boleh. Dalam kisah munafik ni kena tengok bagaimana dia berhukum tu. Masa berlaku kes, dia nak terima hukum mana? Kena tengok situ. Baru boleh cari dia ni Islam senati ke atau Islam yang pura-pura. Sebagai contoh, apabila diajak mereka supaya terima sepenuhnya ajaran wahyu yang diturunkan kepada engkau, yakni Quran, dan juga kepada engkau sendiri sebagai yang paling mahir tentang Quran, engkau akan tengok puak munafikin ni yasudduna anka sududa. Mereka tidak mahu yasuddu ni mana mereka tidak mahu patuh kepada engkau, dan mereka menghalangi orang daripada berhukum dengan hukum yang diputuskan oleh engkau dan juga daripada Quran. Kamu akan tengok lagu mana? Cara mana? Kalau tengok dalam tafsir, cara dianya banyak alasan. Bila nak laksana hukum tu banyak alasan. Gini. Sebenarnya tak sibuk. Sebenarnya tak yakin. Sebab tu hati-harap dalam kini kalau berlaku pada orang Islam. Contoh kita ahli-ahli politik lah. Orang Islam lama mana orang Islam pergi politik Malaysia. Kita tak tahulah hati dia tu macam mana. Kita bercakap dalam konteks rakyat. Apakah dia nak melaksanakan hukum Islam? Kita tak tahu. Sehingga kita tengok using. Yalah kau nak hukum Islam. Lepas tu kita tengok cara hidup dia pun apa? Lain macam tu. Ni lah Quran sebutnya. Kamu nak tahu mana ada setengah-setengah orang tu dia sebenarnya tidak Islam. Kalau dia orang Islam pun maknanya dia orang Islam yang bagaimana tu lagu tu. Maknanya kalau Islam pun Islam yang terlalu kecil lah nilai kesanggupan dalam melaksanakan hukum agama. Maknanya Islam yang disebut sebagai ahli maksiat lah. Mana kita boleh cek situ. Sebab anak sebut saat ni lah. Masa anak belajar lah, guru kita apa sebut. Berapa kerak orang kita. Anak tengok dalam internet, bukan di Malaysia saja dia ni. Isu buat tak tahu, dia buat tak tahu. Seolah macam tak ada hukum pesaka dalam Islam. Bukan di Malaysia saja tu. Bukan isu ni, bukan isu di Malaysia saja. Apa gitu? Tak tahulah. Nak nanti hukum hudud. Hukum ni pun tak buat lagi. Itu masalah yang timbul. Ni lah. Jadi kita boleh nilai Islam tu setahu mana. Macam-macam lah alasan dia mari gini. Kita ni masyarakat majmuk. Sebab Madinah ni masyarakat majmuk. Lagu tu lah buat dia. Kita tak erak ni, kita ni macam-macam sakit gini-gini. Tetapi Allah kata dalam ayat 62 ni, fakaif, bila mereka ditimpa musibah dengan sebab kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan datang kepada engkau. Dia akan mari jumpa engkau, wahai Muhammad. Dan mereka kata, kami buat dulu tu kami maksud baik. Walaupun nampak zahirnya tak baik, tapi kita maksud baik. Kita nak perpaduan, kita nak mana bersama, macam-macam dia disebut. Jadi hendak kena ingat 3 ayat ni kalau kita tengok dalam tafsir khususnya Wabah Zahili, dia sebut ke dia? Dia kata ayat ni Allah nak ayat ada manusia ni dia jenis, dia panggil kepada kita kata ni, bahasa Kelantan kata jenis mulut mani. Mana kalau kita dengar dia kecek, kita akan terpengaruh. Sebenarnya dia ni adalah orang yang hati dia telah fi quludihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Jadi orang yang bercakap lain, buat lain, kena berhati-hati. Tindak kecek lain, tindakan lain. Maka hati tu bermasalah tu. Kita boleh, mana 3 ayat ni Allah nak sebut pada kita, mana kalau kita nak nilai hati seseorang, berlaku percanggahan antara apa yang dikata dengan apa yang dibuat. Tak kira lah dia ahli politik ke, ahli perniagaan ke, ulama ke, tak kira. Sebab tu Sayyidina Umar dia kata, salah satu bukti lah dalam Quran, kita tengok sifat Quran begitu. Salah satu bukti kita nak tahu seorang ni baik atau buruk, tengok dia bercakap lagu. Supaya kena dengan hak dia buat. Ataupun percakapan tu bercanggah, hak dia keluar sendiri pun bercanggah. Kita boleh cek lah. Mana orang lagu ni kena berhati-hati. Baik. Cuba kita tengok syarah dia tu. Cuba tengok saat ni anda sebut tu secara umum berdasar kepada hak tafsir anda tengok. Hak dalam kitab ni. Sebab hak dalam kitab ni dia cuba hurai ayat ni berdasar kepada maksud dalam konteks maknanya akidah tauhid. Baik. Allah Taala menolak, mana Allah Taala tidak menerima orang-orang yang menyatakan beriman dari sudut lisan. Mereka kata mereka beriman kepada wahyu dan juga Rasul Allah dan para Nabi sebelum Nabi kita. Sedangkan mereka menginginkan untuk berhukum tidak berdasarkan kepada wahyu
dan juga tidak berdasar pada keputusan Rasul dalam memutuskan apa saja perselisihan, dan mereka berhukum kepada hukum yang selain Quran. Tahu sini kena buat garis bulat. Tahu di sini maknanya selain Allah, selain Rasul. Yang kaum mukmin yang mana orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk mengingkari. Yang ni hak selain Rasul, hak panggil tahu tadi. Bahkan orang hak gini, hak jenis begini perangai dia ni, dia kena sedar bahawa syaitan berkeinginan untuk menyesatkan mereka yang berhukum pada taufik dari jalan petunjuk dan jalan kebenaran. Perenggan pertama ni hadirat, ana tengok dalam beberapa itulah dalam internet ni. Hak ni sebenarnya maksud dia orang yang hati dia cenderung kepada tidak mahu berhukum dengan hukum Allah. Kita boleh nampak pada perbuatan dia, orang ni manusia begini ni, dia paling mudah akan disesatkan oleh syaitan. Kena ingat tu. Sebab tu orang Islam hak sebenar, sehingga pemikiran dia tu menjadi tazkirah pada diri dia sendiri. Apa-apa dia akan mikir, lagu mana agama kata benar, apa pandangan agama, boleh ke tidak. Mana dia kait ke semua tu untuk buat keputusan dengan agama. Sehingga kalau dia nak pergi musafir pun dia fikirlah jalan ni kita nak semayang pukul berapa. Dia ada kira dah planning tu. Bukan sekadar nak berhenti makan saja dia planning. Kalau kita berhenti makan sini ada sekali dengan seorang dah kita boleh makan. Dia ambil kira. Itu otak yang dikenaki dalam agama. Minda yang dikenaki. Itu maksudnya. Jadi kalau orang tu sentiasa hati dia terikat dengan Tuhan, susah syaitan nak merosakkan dia. Itu maksud ayat ni. Jika diseru, jika puak-puak ni dia ajak supaya menuruti kehendak agama, selaraskan hidup dengan sunnah Rasulullah, mereka tak mahu. Mereka akan berpaling pergi dengan sombong, isyarat pada penolakan. Tetapi sebaliknya mereka ni kalau ditimpa musibah ke apa, jumpa Nabi juga. Moga dia zahir Islam Zahir Islam. Hak cerita Sayyidina Umar ni ada ulama timur. Sayyidina Umar bunuh matilah tu. Jadi adalah huraiat ulama ni bila Nabi buat gitu, Sayyidina Umar buat gitu, alasan dianya sebab dia kata hadis tu hasan dia tu. Tapi bagi anak dhaif hadis tu. Dhaif terlajuk lah. Sehingga dia sebutnya huraiannya begini. Dia kata sebenarnya Sayyidina Umar bertindak gitu sebab isu dia persoalan yang kita timbul. Kenapa nampak dia mudah ya bunuh orang Sayyidina Umar? Lama mari pula kata, muka perangai lama zaman jahiliah kalau dia nak bunuh orang bunuh lalu. Pijak kurta dia pun dia bunuh lalu. Takut ada jenis lagu tu lepek pula. Tengok ni. Maknanya tak bawa kisah ni pada Nabi pun dia bunuh lalu. Boleh kalau lagu tu dalam agama. Katanya Sayyidina Umar ni sahabat yang kedua. Timbul fitnah berat. Terpalik Nabi. Tapi ada ulama timur dia kata sebab zaman ni zaman kritikal ni. Kejahatan apa-apa munafik. Dia hurah. Tapi anda tak boleh terima. Anda kata tak menasabah sikit. Kalau orang tidak Islam ambil riwayat tu takut dia dengan agama. Lepas tu Sayyidina Umar tu nombor 2 selepas saya nak bakar. Yang dikatakan paling makmur 12 tahun jahat ketemu. Mari tak cuma pula kat. Dia kata Sayyidina Umar ikut jumpa orang bunuh. Tak belakang angin bunuh lalu. Tidak. Riwayat tu tak sabakar. Tak betul. Tak sabakar. Begitu anda pun tidak maksud nak baca semua. Cumanya gini, bawah lagi dia sebut gini, asah dianya. Ini sebenarnya anda tengok dalam kesimpulan dalam beberapa tafsir lah. Dia kata 3 ayat ni sebenarnya kita boleh simpulkan mana orang yang hati bermasalah, hati dia tidak kejak, tidak kukuh dengan agama. Bila nak laksanakan agama apa saja pun dia banyak alasan. Jadi kita nak hukum dia tu, tengoklah kesalahan dia. Setahu mana setengah orang nak mari masjid tak mari pun dia ada alasan Allah tak check up. Padahal check up pun Allah hujan, Allah senak pun. Padahal kalau senak pun setahu tu pergi lagi kerja, tapi jemaah tak pergi dah. Itu dia panggil alasan. Itu dia panggil alasan. Makna dengan kita kata sakit perut, nampak gelak no je. Tak hujan lagi. Nampak. Payung 3, 4, 5 rumah. Mana alasan-alasan menyebabkan dia tidak laksanakan tanggungjawab sama ada khususnya fardu kifayah. Jadi duk jadi suami yang saleh hari umur. Itu isu juga tu. Jalan tu. Cumanya hak ni bincang dari sudut hati sebenarnya tak sah pada agama. Ni bicara munafik. Kan munafik Nabi sebut ada juga munafik di kalangan orang beriman, Jadi kalau kita nak bawa konteks perbincangan kita dalam konteks orang beriman, tapi ada perangai lagu ni, maknanya alasan untuk tidak melaksanakan tanggungjawab fardu kifayah. Tu kena berhati-hati. Manakala ada pada kita, maknanya kita ada tu perangai munafik hak disebut dalam ayat ni. Cuma dalam konteks pengamalan amal-amal fardu kifayah. Hak ni hak dalam ayat ni sebab dia letak di bawah tajuk ni, sebab hak ni asalnya bincang tentang munafik akidah. Tengoklah tafsir dia kata hak ni berkait dengan munafik akidah.
Sebelum kita pergi pada faedah, nak sebut soft point lagi biar hadiah nampak. Baik. Ayat ni mungkin kita nampak biasa saja. Tak. Ayat ni hadirat dibaca kepada orang munafik menyebabkan dia jadi takut kepada bicara Nabi SAW. Dia kata bahaya Muhammad ni, dia kata. Muhammad ni kalau dia kecek bahaya. Popok dia hak tak kena penyakit ni, hak tidak berkenaan ni, dia hanya ambil sebagai iktibar secara umum je lah. Tapi popok munafik ni hak dia sembunyikan kejahatan dalam hati. Bila dibaca ayat ni dan dia dibaca oleh Nabi dan dibaca para sahabat kepada mereka, ayat ni bagaikan kita kata macam anak panah yang menikam hati mereka. Dia kata tajam lidah Muhammad. Dia klik macam mana Muhammad boleh tahu ni? Macam mana boleh agak dia punya hati kita? Ni ayat dia. Sebab tu wahyu ni dia akan tumpu pada hati manusia. Sebab tu orang munafik beramal juga masuk Islam. Sebab dia kata kalau Muhammad tak boleh dia nak kecek setahun ni. Kita sembunyi habis ring. Tapi bila dia sebut tu kita terasa. Tu kesal dia ni. Ini kesal Quran. Sebab tu ayat ni dia panggil ayat teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk dia. Tegur lah ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam setengah tafsir misalnya Maulana Hadi kan, dia kata ayat-ayat zajrun ni dia ada dua. Ayat zajrun kalau Allah tumpu kepada orang Islam dia panggil teguran membina. Tetapi kalau Allah sebut contoh ayat ni, teguran ni zajrun ni kepada munafik, ini teguran dalam bentuk amaran keras. Dan sepatutnya orang Islam yang ada perangai-perangai tak ikhlas lah ni, dia kena fikir juga. Ayat ni mungkin kena juga pada dia walaupun tidak khusus pun. Baik, apa faedah daripada ayat ni? Pertama sekali kitab-kitab samawi diturunkan dari sisi Allah dan bukan makhluk. Ni kalau kita nak huraikan ginilah. Dalam ayat ni dan juga ayat-ayat lain yang berkait dengan munafik ni, dia tolak wahyu ni hadirat. Gapo dia maksud tolak wahyu ni? Kalau dalam bahasa mudah, tolak wahyu ni makna tolak maklumat. Tolak wahyu ni makna tolak maklumat. Sebab Quran ni maklumat dalam pelbagai perkara. Ada maklumat tentang hari akhirat, ada maklumat tentang masyarakat hak dimusnahkan oleh Allah dalam bentuk cerita-cerita ibrah itu, maklumat tentang azab kubur, macam-macam maklumat dalam Quran. Semua ni untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Baik. Jadi bila tolak Quran, tolak maklumat, baik. Manusia ni kalau dia boleh tolak Quran, macam mana dia boleh terima maklumat hak tidak dalam bentuk wahyu? Cuba fikir. Macam mana dia boleh terima? Inilah orang panggil kejahalan. Dia gagal mengenali maklumat yang benar dengan maklumat yang tak benar. Sepatutnya kalau dia boleh tolak Quran, tak ada pun maklumat atas dunia dia boleh terima. Sebab maklumat Quran ni paling terpelihara. Sebab tu kalau perhati ayat ni ke bima unzila, tak ada satu maklumat bersifat diturunkan. Maklumat yang diguna bahasa diturunkan Quran, ya hadis pun tidak gitu. Hadis ni wurud ni berlaku di atas dunia juga. Dia tidak bersifat diturunkan secara zahir walaupun wahyu juga. Tapi Quran ni nuzila, munazzal, nuzul daripada nazala. Nak ayatnya maklumat wahyu daripada Quran ni tertinggi. Sebab tu bila dulu pernah timbul sekali, anda tak ingat tahu bila di UKM dah. Satu seminar Profesor Dr. Marzuki, pakar sejarah. Dia bentar sejarah ni bincang tentang ilmu wahyu asalnya. Tok guru kita pun bincang tentang ilmu hadis ni. Ada juga Maulana pada waktu tu. Daripada seluruh termasuk Indonesia, Singapura pada belakang lah hadis tu. Ada wakil masing-masing. Timbul satu isu dalam pembentangan itu. Yang timbul ni Profesor Dr. Marzuki lah. Bila dia sebut di segi gini ni, akhir sekali timbullah persoalan daripada hasil daripada respon terhadap pembentangan dia tu. Jadi adalah tanya, apakah fakta-fakta sejarah ni, fakta dia tu maknanya boleh kita terima sebenarnya semuanya? Sebab apa? Sebab tak ada sanad pun. Boleh terima ke tidak? Sebab kalau hadis Nabi ada sanad pun tak boleh terima lagi kalau sanad tu tidak memenuhi piawaian dia. Dia kata mana? Dia kata kalau nak ukur ilmu hadis, kita nak ukur ilmu sejarah, fakta sejarah menggunakan kaedah hadis sejarah tak boleh pakai. Dia kena tutup fakulti sejarah, dia kata. Fakulti sejarah kena tutup. Kalau setiap cerita, contoh kita ambil dah. Kesukatan ni, hantu tidak jadi sukatan. Nah, ngapa pokok-pokok yang kita. Rupanya tidak orang Melayu. Tak apalah. Semua cerita, orang panggil sejarah, kalau kita nak cek setiap fakta berdasar pada kaedah penilaian ilmu hadis, Profesor kata satu sejarah pun tak boleh pakai. Tak perlu ada fakulti sejarah, kena tutup. Dia nak ayatnya ke? Dia bagus dia ni. Dia kata, hak kita duk pakai sejarah berdasar pada cerita ya. Dan adalah maklumat gini-gini. Sebab tu dia guna sekadar dipercayai. Sebabnya kalau contoh maklumat sejarah orang ni sebut dalam kitab, orang ni
Cukup syarat ke nak jadi pewarta, nak jadi perawi pada maklumat sejarah? Oh, tak boleh pakai belakang. Kadang-kadang orang kafir je ayat tu. Gapo dia Profesor Marzuki nak sebut nak ayatnya bahawa tingginya ilmu hadis ni, Quran tak usah kira lagi lah. Mana kalau sebab tu anak kata kalau tolak wahyu, sebenarnya tak ada siapa pun, tak ada mana-mana maklumat yang layak untuk kita terima. Kalau setara wahyu ni kita tolak lagi. Hak tu yang sebenarnya Allah nak ayat. Jadi seolah-olahnya Allah nak kata pada puak munafik, ya kamu tak terima wahyu ni atas rasa apa? Kenapa maklumat yang orang lain kita kamu percaya? Maklumat isteri kamu ayat kamu percaya. Maklumat guru kamu ayat kamu percaya. Maklumat tok momo kamu percaya lagi. Semua tu tak ada sanak belaka tu. Cuba tak dengan isteri kita ke dengan tok lelaki. Kalau bini dia kata mana bukti awak sebut gini, balas lalu maksud ayat. Bini kata si tua dia murah, mana bukti dia murah? Setiap orang yang ayat kita nak bukti maklumat lepeh dia lagu tu. Kita terima dalam keadaan kita percaya ke dia ya. Daripada maklumat-maklumat lain pun kita terima atas rasa ni sudah didaftarkan. Sekarang tu ya. Hak ni telah dibukukan. Hak ni ilmu pengalaman. Hak tu dijadikan ilmu untuk kita. Apakah dia sekukuh wahyu? Tidak. Ayat ni sebenarnya ayat tu. No ayat tu. Ana pernah biar nak sebut sikit berkait dengan ni biar tidak boleh nampak panjang sikit. Dia ada orang tak percaya pada Quran di Kelantan kita ni. Dia tak percaya pada Quran. Enggak kita tanya dia, "Bapa tak percaya pada Quran?" Sebab dia kata saya syok, dia kata Quran ni telah berlaku perubahan. Dia pakai piyah ni. Best student masa belajar dia. Oh gitu dia kata. Tu pun tanya dia, "Awak ni anak siapa sebenarnya?" Dia kata anak mak dia. Tahu mana? Tahu mana anak mak? Ingat ke masa mak dengan dia? Kau dia ingat masa mak dengan dia? Dia pernah hola kepala dia tu bik kusak dia tengok muka mak dia lagu tu kah? Ya dia boleh percaya. Tak dia kata. Sebab bila dia besar tu dia ingat dia tahu mak dia urus dia. Siapa dia ayat? Orang boleh tipu pun mana orang tipu anak ambil pada tidak anak kandung boleh tipu. Surat anak boleh tipu lagi. Jadi kalau Quran kita tak percaya, kita tak boleh percaya pun kita ni anak mak kita sebenarnya. Tak ada satu sumber yang betul-betul. Orang boleh buat IC, orang boleh buat laku. Boleh hidup kalau kita lagu tu. Mana setahu Quran kita tolak lagi. Bila anak sebut itu dia pun senyap. Ada kata ada surat mana orang boleh buat surat mana. Banyak mana orang tipu surat mana. Engkau hak dia buat orang juga. Makna kalau Quran setahu Quran setahu hadis kita tak boleh terima, tak ada maklumat. Bahkan kita tak boleh nak yakin pun sebenarnya kita ni anak siapa. Engkau tu hawi kita ingat nama berapa dah. Nak ayatnya hadis-hadis anak nak sebutnya bahawa nak Quran ni bila seorang tak boleh terima Quran, hakikat dia tak boleh terima maklumat daripada siapa-siapa pun. Kalau dia tak boleh terima Quran, dia tak boleh terima. Kalau dia boleh terima maklumat daripada orang lain, tiba-tiba tak boleh terima Quran, makna dia ni ada gangguan pada otak dia. Sebab tu orang munafik ni terkenal sebagai orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu. Fi qulubihim marad. Ada penyakit dalam hati dia. Karakter dia tu. Sebab tu orang Islam ni kenapa kita disuruh pegang teguh siapa Nabi kata kalau aku mati kalau kamu pegang pada dua kawan tak, sebab inilah maklumat paling tepat dalam hidup manusia. Segala ilmu yang ada di mana-mana universiti dia tak boleh seperti Quran. Tapi hak tu orang terima gagak gegok jadi PhD buat kajian tentang ilmu, tapi tak ada belah mana pun sebenarnya hakikatnya. Tu nak ayat. Tu nak ayat Quran tu biar dia nampak Quran ni buat apa yang jadi hebat sangat tu, sebab dia maklumat munazzal diturunkan. Siapa dia waktu turun? Jibril. 900 ayat. Fatihah tu siapa berapa ribu, 70,000 malaikat turun mengiringi. Mana ada maklumat siapa gitu mau? Orang nikah betul berapa 70,000 kita lagu. Tu nak ayat Quran. Baik, jadi kitab samawi diturunkan dari sisi Allah, dia bukan makhluk. Yang kedua, wajib berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah serta rida dan tunduk padanya. Ana sebenarnya banyak juga sebenarnya ana baca hadirat. Kalau kita nak hurai ayat ni lah. Ayat ni kalau kita tengok ni, Allah tidak bincang orang munafik ni tetap perangai dia, perangai huduh dengan anak dia, perangai huduh dengan isteri dia, perangai huduh dengan hak tu boleh ada belaka tu. Hak tu bagi Allah SWT nak banding dengan tolak Quran ni kecil hak tu. Boleh jadi seorang tu balas omong dengan bini, anak 10. Tu kata balas tak tahu. Lepas tu siapa mati pun tak cegah. Lepas tu berubah masa tua jadi molek. Ana pernah jumpa masa ni jadi tok iman. Dia kata saya ni berapa kali nak cerah huduh nak perangai tu lelaki dia. Tetapi bila boleh anak, beberapa orang bila umur agak tua sikit, berubah tak serupa langsung. Sehingga dia bersyukur pada Tuhan pula. Manusia dah. Jadi buruk akhlak, perangai wuduh, kecek kasar, bahasa kesak, tidak seteruk tolak Quran. Tidak seteruk tak yakin pada Quran. Tidak seteruk orang panggil benci kepada sunnah. Hak ni dia berkait dengan akhirat ni. Mana kalau hak lain molek, kalau hak ni tak molek tak seru ayat. Sebab ana baca al-farqu baina as-suhbah wan nifaq. Pokok munafik ni hadrat.
Kadang-kadang dengan ibu bapa baik, dengan jiran baik, tapi dia tak boleh ingat agama. Fakta agama dia tak boleh terima. Jadi penyakit dia tu penyakit yang boleh bawa pada kafir. Beratlah. Orang ajaran salah ni anak baca. Kalau kita baca dalam buku ajaran salah, kadang-kadang penderma hebat. Baik dengan ibu bapa, hubung dengan isteri, tapi ajaran salah. Mati dah keadaan kafir. Sebab tu kita bincang ni benda yang kira-kiranya benda besar. Kalau akhlak tu bincang tepat kan. Yang kedua, wajib berhukum dengan Quran dan Sunnah serta redha dan tunduk kepadanya. Kadang-kadang kita ni tak boleh nak laksanakan semua hukum Tuhan kerana kelemahan kita, tapi tetap kita redha pada hukum Allah. Itulah kita tak boleh nak buat kerana halangan yang di luar daripada ikhtiar kita. Kita tetap redha. Kadang-kadang kita orang panggil apa, mimpi nak kalau boleh sebelum mati kita nak duduk dalam keadaan berdaulat hukum Islam. Tapi kita redha, kita sanggup. Sebab tu hukum yang kita boleh buat, kita buat. Termasuk hukum saka dan hukum-hukum lain kita buat. Ada seorang ustaz meninggal, dia aksiden. Dia mari jumpa mana? Tak tahulah dia. Kata dia, boleh kata nak suruh jadi saksi. Kata saksi ke dia pula. Kata ustaz nak nikah hadok dah tu. Kata ada saya anak pinjam pitih. Dia ni sebenarnya tidak ustaz juga, dia bahagian sastra, tapi dia ni banyak dia baca buku agama. Gapa-gapa dia tanya, saya dia ngaji beda agama. Akhir sekali dia nak panggil ustaz. Dia ngaji bahasa Arab bagus dia. Dia kata nak suruh hentar jadi saksi, ada saya anak pinjam pitih dah tu. Nak kata suruh siapa-siapa saya pun. Dak nak suruh ustaz dia. Sebab nak suruh tulis kau Jawi. Lucu dia ngerti dia ni. Dia tulis siap dah. Ada bahagia tu. Nama mana? Di sana saya. Anak kata, apa pun. Dak dia kata nak amal sunnah. Ayat Mudayanah tu ya. Satu muka dia kata nak suruh boleh sunnah. Dia minat benar. Hadrat dia pergi kedai dia tanya siapa dia melihaya. Semaya ke tak melihaya. Kalau tak mai tak akal. Orang yang buat rumah dia tengok tak mai dia pecah selalu. Kata paruk dia. Tapi anak tengok hidup dia berkah saja. Dia benar kalau boleh semua ni saya dia kata alhamdulillah, dia kata. Mana kata kalau saya dia tak bahaya pun dia tak apa sebab dia buat cari sebab saya dia susah. Tapi kukuh dia boleh pahala tu sebab apa? Ada hitam putih. Ada saksi ke dalam ayat tu nak suruh kita kena ada satu keterangan hitam putih ke dalam bentuk orang panggil bercatat tu. Ada saksi. Nak ambil pahala, nak ambil keberkatan. Maknanya kita hutan pun boleh pahala. Dah hutan tu berkat lagi. Sebab apa? Orang panggil proses itu melalui cara agama. Ni orang-orang baik benar-benar kita ambil kira semua. Ambil kira semua. Diharamkan berhukum kepada selain Quran dan Sunnah. Hak ni hadirat kena tambah, sekiranya hati dia redha kepada hukum selain Quran, memang orang tu boleh menjadi syirik. Itu maksud dalam kitab ni. Boleh jadi syirik. Kalau dia redha. Sebenarnya hati dia terima Islam ni qalu. Kalau amal Islam ni mana tak maju. Sebenarnya dia lebih yakin, lebih rasa puas hati dengan orang panggil keputusan selain pada Quran dan hadis. Katakanlah gitu. Kafir dia tu. Itu maksudnya. Sebab Tuhan ni kita tak boleh hukum serah dia dengan Tuhan. Itu mana ayat dari segi ilmu. Yang keempat, berhukum kepada selain hukum Allah termasuk tanda munafik. Tanda munafik ni bila sebut tanda ni maknanya berkait dengan zahir. Hak dia sebenarnya serah Tuhan. Tanda ni mana hak zahir. Bila seorang itu berhukum, mana tanda dia tu beriman. Kalau dia tidak berhukum dengan hukum agama, tak kira hukum ke apa pun, itu tanda dia munafik. Hak sebenarnya munafik lagu mana? Munafik akidah ke? Munafik akhlak? Serah Tuhan. Tapi tanda tu sudah ada. Kita kalau boleh tanda munafik, tak siwi ada. Yang kelima, sesiapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia sebenarnya dikira sebagai taghut. Maka dia adalah taghut. Taghut ni mana orang yang melampaui batas. Taghut sini mana orang yang melampaui batas. Seperti air melepasi tebing itu. Makna asal dia nak sebut tadi. Yang keenam, wajib mengingkari taghut. Taghut, hak namun ni disebut taghut tu mana sesuatu yang menyesatkan. Kita kena jauhi. Kena tolak semua tu. Dia orang kita ni hadirat kadang-kadang bila dia buat sesuatu yang boleh merosakkan akidah, dia boleh jadi syirik. Bila kita sebut apa alasan dia, dia kata ni ikhtiar, ni Tuhan belaka dia tu. Itu biasa kita dengar kan. Anak sebut ni, anak jumpa dia, anak sebut dah sebelum ni. Dia ni bekas pengetua, cerdik yang kira anak dia hebat-hebat belaka. Dia kena samai, nak pergi mahkamah. 5 perkara di tubuh dia. Bersibat, mesara remah. 3 orang tengok dia, anak tak pernah tengok. Duit tahu bila tu. Hatuk mama duit. Anak kata ambil mana ni cikgu? Pinjam hatuk mama. Dia tak sini. Dia tunjuk mana? Sebab dia tua awal, dia buti mahayana. Telana dia tunjuk. Anak kata tak boleh cikgu ni syirik ni.
Ini melibatkan kepercayaan dan kebergantungan. Ada di atas ikhtiar. Yalah ikhtiar syirik ni. Anak kata ikhtiar, marah dia. Bila kita sebut muka dia orang cerdik, dia marah. So kata tak boleh ni, bahaya. Ada dia kata. Dia kata ni sudah berbelah bagi dah ni. Kebergantungan kepada Allah ni sebab dengan sengaja buat lagu tu. Oh, dia kata ikhtiar. Yalah ikhtiar tu kena betul. Dan manusia jadi syirik dengan ikhtiar lah. Tak pakar, tak cakap royak. Kata berat. Ayah anak ini kepala tak ada apa dah itu ni. Piyah tak kepala tu. Nak awak ni. Kalau pakai topi boleh kira. Anak kata tu ada lagi. Baru yang meninggal dah. Anak ayat boleh ada. Tak ramai lagi kita. Pernah anak jumpa seorang hafizah ni. Kenapa Quran? Adalah gangguan dalam asrama. Jadi kita panggil lah seorang yang hebat je lah kira ni. Dia mari tengok. Dia kata, pokok ngaji lah. Ruqyah syariah lagi. Dia kata, saya berasa pada ilmu saya belajar ni. Macam ada tak kena dia sama ni. Ada, takut ada pelajar-pelajar tu amal, azimat ke apa. Dia rasa tak sedap dia masuk. Ada benda tak kena. Kita pun interview seorang-seorang pelajar. Ada seorang perempuan tu, dia kata ada ayah dia bui. Supaya tak ada gangguan dia sama. Ikat pengen. Butuk-butuk itu. Gapa dia tahu dalam tu. Dia kata ni dia kena wui ke ayah dia ni berapa bulan sekali. Tadi untuk dia ada kena renew juga. Renew. Memeh perut tak kot. Parut je kot berapa ratus tu sekali renew tu. Orang kata parutnya bahaya kerja biji ni kata tak. Dia nak tidur dia pakai semua. Bilik air dia tak masuk. Allah kita kata mengucap hanya kita kalalah budak ni mati dah kat dia duk perut lagu ni. Lagu mana jadi. Panggil ayah dia mari. Kita minta ayah dia mari. Kita nak kecek dengan ayah dia. Sekali dengan anak dia. Rupanya pok dia tak tahu. Benda tu masuk syirik. Dia ingat ke azimat ni untuk indifak. Untuk indifak dia, untuk protection lah, untuk jaga tubuh. Dia ingat tak apa, kata tak boleh. Nabi ajar dah kita nak naik kereta baca. Hak tu dah Nabi ajar. Nak tidur baca, nak masuk bilik baca. Itu dah kira-kiranya. Kalau kita amal tu jadi kita bergantung dengan Tuhan. Lepas tu kalau Tuhan qadakan kita kena baca pun. Moga Tuhan berlaku. Tetapi ikhtiar tu ikhtiar yang ma'ruf. Ikhtiar yang masyru'. Kalau berlaku, setelah kita usaha dah jaga berlaku juga boleh pahala. Silap-silap jadi syahid. Dia pun senyap, dia tak faham. Berat. Tapi orangnya bagus. Ada orang yang dia kata boleh, dia percaya kau itu. Berapa ratus tahun dia kena itu tu, berapa kali dia kena baru, 3 kali ke 4 kali kena baru. Rupanya dia hilang juga power dia tu. Hati-hati lah. Anak kata budak ni kalau mati dalam tidur lagu mana. Sebab anak tanya dia, kata enti ni kalau tidur duduk sini kot dia tu. Anak kata parut. Kok anak jumpa tu duduk lepih. Padahal tu azimat. Lepih. Bukan tapi geledah. Lepih. Ada juga. Mana buat lagu mana. Baik. Ni kena jaga molek. Sebab kita ni bincang ni hakikat tauhid. Yang ketujuh, berhati-hati terhadap tipu daya syaitan yang memalingkan manusia daripada kebenaran. Sebab itulah hadirat kena ingat satu perkara. Kalau kita tengok hadis Nabi, Pak Nabi sebut tentang gangguan qarin, yang dikatakan qarin tu, qurana, dalam Quran sebut qurana, qarin tu. Qarin ni maknanya sama ada jin ke, sama ada iblis ke, sama ada syaitan, tak kira lah. Jadi biasanya kita nak check lintasan ni daripada qarin hak buruk tu, bukan daripada malaikat mulhim tu. Kita boleh check point dia tu, konten dia. Ni masalah dia ni. Misalnya kita telitah tu benda tak molek. Jadi kita nak ukur molek tak molek berdasar pada apa? Berdasar pada agama. Jadi orang yang tidak ada ilmu agama, hak tak molek tu dia tak terasa sebagai tak molek. Satu. Yang kedua, setengah orang ni bila dia sudah teruk dah, tenggelam dalam maksiat, hak tak molek tu dia tidak berasa tak molek. Hak tu bahaya. Orang lagu ni hadirat, dia mudah saja akan dipermainkan oleh iblis dan syaitan, seperti mana budak-budak main bola, oleh bola tu mudahnya. Jadi pada sini kita boleh faham bahawa kehidupan kita seharian, ikut sunnah ke tidak, itu menjadi satu faktor syaitan boleh ganggu kita ataupun tak boleh ganggu kita. Kena ingat tu. Kehidupan kita seharian. Begitulah juga Hafiz Ibn Hajar kata, nak tahu, kita nak pastikan kita khusyuk tak khusyuk, kena jaga kehidupan seharian lagu mana. Hidup kita lagu mana ketika di luar semaya. Hak tu menjadi penentu kita khusyuk dalam semaya. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Jadi kita kena beringat tak? Kita belajar ni, kita nak bina satu kehidupan yang berkualiti dalam konteks agama. Yang ke-8, sebab terjatuhnya orang Islam ke dalam kesusahan dan musibah yang menimpa mereka pada zaman sekarang ini adalah kerana mereka berpaling daripada syariat Allah.
Itu salah satu sebab. Benda yang paling besar, maksud musibah sehingga dia hilang keyakinan terhadap agama. Tidak minat kepada sunnah Nabi. Bahkan lebih minat kepada ajaran-ajaran yang sudah berakar umbi dalam masyarakat. Dia rasa waktu lebih, hati dia lebih tenang waktu. Bila agama ni dia rasa tak tenang. Itu musibah yang paling besar. Musibah kejahatan ekonomi pun besar juga. Tapi musibah orang panggil tak minat kepada amal agama dalam betul sunnah, ni berat. Sebab ni dia memberi kesan kepada akhirat kita. Memberi kesan. Kita kata kemelesaian ekonomi harga mahal, tapi kita tak terjejak hubungan kita dengan Allah. Hak tu tidak sebesar mana. Tapi bila rosak kehidupan sunnah kita, berat tidak. Sebab hidup kita jadi masalah di hari akhirat. Hak tu hak kita bincang. Yang ke-9, haram memisahkan agama daripada pemerintahan. Sebab hal ni bincang tentang pemerintah, pelaksanaan hukum. Sebab bila kita sebut pelaksanaan hukum, hak paling besarnya hukum yang melibatkan negara. Hukum hudud misalnya, hukum muamalat misalnya, sistem perbankan, lagu mana kita guna muamalat Islam. Hak tu besar, hak tu melibatkan semua kelompok. Lagu mana pelaksanaan orang panggil muamalat. Perniagaan kita atas rasa ke dia? Riba ke lagu mana? Kalau kerajaan gagal didik rakyat dengan cara betul, ni satu musibah yang paling besar. Sebab tu dia kata tak boleh pisah. Mana agama ada dalam perniagaan, agama ada dalam politik, agama ada dalam bidang kedokteran, semua ada agama di situ. Jadi makna orang duduk dalam bidang apa, kalau dia pihak agama, dia tetap dapat pahala dalam bidang dia tu. Kalau bidang dia tu bidang yang halal. Tu maksud kalau kita bincang. Contoh kita kata, contohlah. Ni anak baca juga buku-buku yang berkenaan dengan ni lah kita kata. Contoh dia kita kata, doktor. Kan besar menyelamatkan orang ni. Dalam Riyadhus Shalihin tu ada sebut mana suatu termasuk fardu kifayah tu. Syekh Utsaimin ulah tu. Itu termasuk fardu kifayah. Besar setahu mana tu. Dengan sebab ada pakar tu, kita ni hilang dosa. Tak berdosa kita. Dan dia menyelamatkan besar tu. Dia nak boleh pahala tu sehingga fardu kifayah lebih besar. Sebab apa? Sebab dia menghilangkan dosa lain. Fungsi dia tu besar. Nak boleh tu dia kena reti. Contoh kalau doktor lah. Mudah-mudah nak tengok aurat orang, tak boleh. Dulu guru kita Maulana pernah bincang. Mana doktor ni kena jaga. Janganlah sementara kita kata mentah ke contoh ni. Sebab benda ni berlaku. Ada orang royak kanan lah. Dia kata malu ustaz dia kata. Padahal doktor ni pokok Islam berlaku. Sebelum bedah saya tu, mana dia kawan ni jadi telanjang pula. Supaya budak baru lahir tak tahu tu. Dia kata malu lah dia kata. Anak kata tak kena lah tu. Dia kena tutup. Kita mani banyak kena tutup. Dia panggil aurat mughallazah tu. Tak boleh. Tu etika. Sebab tu guru kita sebut semua benda-benda ni lah dia kata hak kita orang Islam kena tahu. Bila dia jadi doktor dia kena tahu melibatkan aurat orang lagu mana, cara dia bercakap lagu mana, amanah dia lagu mana. Sebab itulah guru ada sebut ni ingat lagi. Kalau kita tidak pakar dalam bidang apa ni kita kata ni lah farmasi ni, kita tak boleh nak jual obat main-main. Sebab ada seorang ustaz tu dia jumpa satu buku tentang buat obat, dia jual boleh 80,000 dalam bulan Ramadan keuntungan. Dan ada dapat maklumat 3 orang mati. Anak kata ke dia, enggak guru kita kata berdosa. Sebab bukan bidang dia, tak boleh ada. Dalam agama kita dia ada kaedah dia. Lepas tu dia jual semua, dia takutlah bunyi mati. Tapi hutang 80,000 bulan Ramadan saja. Anak kata tak boleh. Kita tanya dia sendiri. Entah buat mana obat. Dia kata dia jumpa buku ayah dia, buku pondok. Buku dia tengok dia buat. Dia pergi mesej di college sport, pak ada mesej herba. Dia campur dia buat. Ada setengah tu sia dia kata. Dia laku lah. Enggak dia ni pakai jubah pakai sebal. Lagu mana hukum tu? Tak boleh. Apa tu? Tanggungjawab. Bukan bidang kita. Kalau berlaku orang panggil sesuatu yang di luar daripada itu dosa kita. Mudarat, berlaku mudarat. Tak boleh. Benda-benda gitu agama dia setuh berlaku. Ini maksud dia. Semua terhadap melibatkan hukum lah. Kadang setengah orang tak apa dia kata tak boleh. Islam ni dia ada ke maqasid syariah tu. Tak boleh. Kena berhati-hati. Baik, yang kedua, dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun." Ni ayat awal, ni ayat sebelah ni surah Baqarah. Kelompok munafik ni apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Mereka jawab lagu ni. Dia kata innama nahnu muslim. Kita ni nak buat benda molek ni. Orang nak buat benda molek perkara dia tak jadi molek. Dia pula. Kita ni nak buat benda molek, tapi ada berlaku nak macam mana kelemahan manusia. Maknanya dia bercakap ni tidak seperti mana hati dia. Pesen lagu ni. Ana duk mikir kata nak ayat lagu mana, sebab kadang-kadang kita tengok ada pengalaman kita berkahwin ada jenis orang lagu ni.
Dia panggil tu, kalau dalam bahasa, kalau dalam ilmu falsafah dia panggil pokok safsatah, dia panggil pokok sofista'iyun, dia panggil. Dia macam naratif lah, dia punya naratif. Benda tu tak molek, tapi dia buat tu, dia buat tu dia nampak molek. Dia panggil, kalau bahasa Arab dia panggil sofista'iyun. Contohnya gini, masa anda belajar mantik dulu, guru kita bincang lah sofista'iyun ni. Contohnya gini lah, kita ambil contoh mudah. Dia jualnya, ni contoh ni, dalam bidang falsafah ni, masuk di bawah mantik lah. Ni pokok penipu ni. Dia jualnya, orang kata ni hanya ni. Dia masuk, dia viral gitu, kita pergi tak ni. Oh nak semua ni pogolo, dia kata. Setahun tu ya hanya ayalah tu. Pokok falsafah tu. Falsafah ke dia? Sofista'iyun. Tak sengaku bahawa hanya dia tu tawar. Dia cara dia kecek. Ayalah. Ada jenis ni lagi. Ni pokok munafik. Janganlah la tufsidu fil ard. Dia kata innama nahnu muslim. Tengok tu. Padahal terang dia tu. Melago-lago ke orang, sebar maklumat tak betul, sifat-sifat munafik, sebar maklumat tak betul yang perlu dibuat pengesahan. Maklumat yang perlu dibuat pengesahan ni sebar, itu ciri munafik. Jelas tu. Kenapa ingatlah kita ni? Engkau telefon tangan semua ni tak tahan. Masuk bilik air dah lagi mengopak secara online. Kena beringat. Kita duk ngaji ni sebab munafik ni dia sebenarnya membawa kepada kafir sebenarnya, bahaya dia. Ayat ni anak sebut sebelum kita bincang, buatan anak sebut ayat ni kalau kita tengok dalam tafsir, ramai ulama kata hak ni la tufsidu fil ard ni kita boleh hurah dalam dua dimensi lah. Pertama sekali dari sudut melakukan kerosakan secara orang panggil alami ni. Tebal pokok, mengotorkan sungai, tebal pokok tanpa orang panggil mengikut jadual, balak menyebabkan jadi kotor, jadi tak ada hari. Semua tu termasuk dalam mufsiduna fil ard. Apa dia lagi kita kata? Apa dia ni hak jenis merosok ke harta awal ni panggil vandalism tak? Vandalism, apa dia lagi kita kata? Hak jenis gitu. Hak orang panggil kerosakan berlaku dalam bentuk alam secara zahir. Termasuk juga. Cuma hak ni satu lagi iaitu kerosakan dari sudut agama. Kerosakan dari sudut agama. Biasanya hak ni berlaku pada orang-orang cerdik. Orang-orang cerdik. Misalnya kita kata ulama ni kalau dia merosok ke agama parah, dia putar balik ayat Quran, dia menjadi penunggang agama, istilah tu itu termasuk mufsiduna fil ard. Bila dia kata pada mereka janganlah melakukan kerosakan di muka dunia, sebab pokok dia ni hadirat, kalau kita baca buku tentang munafik disebut bahawa dalam rakyat Nabi ni pemerintah, dia ada rakyatnya. Dalam banyak-banyak rakyat ni ulama sebut rakyat di Madinah yang Nabi kena jaga. Pertama sekali orang Islam, hak lama dah, Muhajirin dan Ansar. Yang kedua orang Islam, hak baru masuk Islam, dia panggil hudatha ahdin bi kufrin. Yang ketiga pokok Yahudi, pokok Nasara, pokok kafir ni. Yang keempatnya pokok munafik. Ulama kata hak payahnya hak dia kelima. Hak ni paling payah. Ayat Quran tu peringatkan kepada Nabi, sahabat pun jadi susah. Kadang-kadang rosak suasana masyarakat kerana pokok dia. Pokok dia ni ramai 400 orang lebih. Mengikut dalam setengah-setengah lah. Harga apa ni dia punya jumlah bilang tetap tu tak pastilah. Kepala dia Allah diubah. Dia ada media dia. Dia ni lah yang menyebarkan maklumat tak tahu betul ke tidak. Kalau orang tak beringat kat terima lah maklumat tu, menyebabkan buat keputusan salah. Sebab terima maklumat salah. Sebab kita buat keputusan ni kita mengolah maklumat. Ini perangai pokok dia. Itu kerosakan dia buat. Akhir sekali kerosakan dia buat ni, dia kecek agama supaya orang faham agama. Gini padahal tak betul. Ini perangai pokok dia. Tapi dia kata innama nahnu muslim. Kami ni nak buat kebaikan. Ke situ. Orang-orang sebab tu kan, orang-orang lagu ni kan. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Al-Farqu Baina Suhbah wan Nifaq, perbezaan antara sahabat dengan munafik, antara poin yang disebut anak baca itu. Buku ni 100 muka surat lebih lah. Dia kata kita boleh cek seseorang tu. Dia kecek bercanggah, kena berhati-hati. So, yang kedua dia kecek, dia tak buat. Dia buat lain. Kena berhati. Sebab itu unsur munafik. Unsur munafik. Kena berhati. Tak kira siapa. Kalau kita nak ngundi ni, kalau nak ngundi lah. Tak singgung dia, suruh kira. Kalau nak ngundi, kena cek benda-benda gini. Kena tengok rekod dia kecek lagu mana, bercanggah ke tidak. Kena tengok perbuatan dia serupa dia. Kena tengok akhlak tu. Sebab akhlak ni tanda. Ulama kata akhlak ni tanda yang kita boleh tengok. Bila kita boleh semak rekod seseorang, track rekod dia boleh semak. Dia kata tak ada suara abut lah ustaz lagu tu. Tak sanggup ni.
Nak aku kita ngundi siapa orang betul ketemu orang. Tak ada bahasa dia tak. Anak kalau nak tahu nak dana pernah aku tak undi pun kita tengok teruk dah kita tahu. Kita tahu teruk orang. Jadi kita nak ngundi. Benda-benda gitulah baik. Abul Aliyah rahimahullah, dia nama dia ni bawah tu dia Abul Aliyah ni, ini kunyah dia, nama dia Rufai bin Mihran Ar-Riyahi, seorang tabi'i besar, wafat pada tahun 90 Hijrah, 90 Hijrah lebih, 90 lah Hijrah. Apa dia kata? Dia sebut, dia buat komentar terhadap ayat ni, seorang alim di kalangan tabi'i. Maksud ayat la tufsidu fil ard, Allah kata kepada pokok munafik ini, janganlah kamu melakukan kerosakan di muka dunia. Ni maknanya Allah sebut ni, maknanya Nabi kata orang-orang baik sebut la tufsid, jangan gak buat kerosakan di muka dunia, jangan buat perangai huduh lagu tu. Maksud sini janganlah berbuat maksiat di muka bumi. Maksiat ni luar, merosakkan alam ni maksiat. Orang kita ramai mana lagi duduk tepi-tepi sungai kan, tangki septik dia tu dia buat, dia hala ke dalam sungai tu. Dia sebut kerana dia kata tangki septik pun dia tak ada penuh, sebab kalau naik sikit dia akan masuk dalam sungai lalu. Payah ke hadrat buat lagu tu jadi kotor. Ana pernah tanya seorang engineer bahagian ni lah, ana tak pasti dengan tepat dia punya nama engineer bahagian apa, cuma dia ni kerja dengan Shell. Pernah dulu di bahagian dia ada dia punya apa ni tangki minyak dalam Shell kan, dalam tanah tu dia pecah, dia bocor. Dia ganggu 5 km air di sekitar tu. Hak mana-mana pakai telaga, Shell bagi masuk air percuma, dia bayar 5 tahun. Kos untuk air 5 tahun. Termasuk rumah mana? Mau kita guna telaga 5 tahun. Ana tanya dia orang Pahal. Ana tanya dia, ada kesan ke tidak pencemaran sungai ni kepada takungnya air dalam bumi? Dia memang ada. Dan dia parah dia sama sebenarnya. Hak duduk dalam bumi. Tu. Sebab tu kita boleh tengok, dia kata. Kalau tengok parah sungai tu, makna air simpan dalam bumi pun turun. Kalau air sungai tercemar, kita boleh cek, mesti cemar juga air dalam sungai. Dia sebut gitu. Jadi bila berlaku kebocoran tu 5 km tu masih nampak lagi kesan daripada minyak tu. Sebab tu dia tak benar. Berapa kos dia habis tu. Nak ayat begini. Jadi sini ayatnya itu termasuk tu mufsid fil ard. Berlaku ifsad di muka bumi. Termasuk cuma sini ni kita fokus dalam ayat ni, hak dimensi yang kedua juga dia agama. Dari sudut agama. Tapi ayat ni boleh juga dari sudut orang panggil alam ini. Lihat dari sudut kauniyah ni. Aku rasakan dari sudut alam ni boleh juga. Termasuk berlaku. Jadi kata Abul Aliyah, dalam konteks ayat ni, hak kita nak bincang ni, dia kata hak ni maksudnya jangan melakukan maksiat di muka bumi. Bila maksiat ni umum. Sama ada maksiat dalam bentuk merosakkan ekosistem alam, kita kata bahasa lain ni, ataupun maksiat ni dalam bentuk pelanggaran hukum Tuhan. Sebab pelanggaran hukum ni hadirat, dia bukan bermakna tak semaya saja, bukan bermakna minum arak, bukan bermakna cakap bahawa hak tu memang dah tentu dah tu. Pelanggaran hukum ni termasuk juga melanggar hukum yang berkait dengan menjaga ekosistem alam ini. Termasuk juga misalnya pihak Gaudia dia panggil, jaga udara ni dia panggil pencemaran alam ni lah. Alam sekitar ni, kita kata bahagian alam sekitar ni. Dia boleh tahu ni udara tercemar, dia kata tak boleh dah buat orang panggil pembakaran secara terbuka, sampah-sampah tak boleh bakar dah. Kita kena ikut. Ana baca artikel Dr. Yusuf Qaradawi, kalau kita langgar juga sebenarnya kita berdosa. Sebab apa? Hak tu termasuk dalam perkara makruf. Sebabnya kalau udara tercemar, kesan kepada bukan manusia saja, binatang pun kesan juga. Jadi bila dia panggil ahlu zikri tu orang yang mahir dari bila tu, bila dia buat kenyataan gitu dengan ilmu dia, maka kita kena ikut. Bahkan Dr. Yusuf Qaradawi sebut lah, minta maaf lah nak sebut ni, kau nak marah Dr. Yusuf Qaradawi lah, dia ulah lepas tu dia kiyah dengan bak rokok. Bak rokok, dalam rokok ni kalau tak cucuh tak apa, isap begitu, jimat letak tu anak setahun tak habis potong. Kalau tak bang busuk Dr. Yusuf Qaradawi kata dia kontak mana-mana doktor dia kenal seluruh ni, dia akan kontak, dia tanya tentang kesan rokok pada kesihatan. Semua doktor kata dia panggil memeriksa kepada, dia panggil saratanur ri'ah. Saratanur ri'ah dalam bahasa Arab tu dia ada kesan saratanur ri'ah. Apa dia saratanur ri'ah? Radang paru-paru. Semua doktor kata gitu. Doktor Yusuf Qaradawi royak, dia tanya doktor ke dia royak dia punya bahan yang ada dalam rokok. Rokok bukan rokok daun cak apa terbang tu, waktu lain. Ni hak mahal-mahal ni. Hak dibuat oleh bapa Yahudi.
Kenapa dia Dr. Yusuf Qaradawi buat pandangan dari sudut fiqh? Bila ahlu zikri, makna pakar, doktor telah buat kenyataan, bahkan sepakat. Dia tak guna istilah ijma'. Dia kata tak ada seorang pun doktor dia tanya kata molek Isa Okon. Kecuali hak tu dia kata molek. Hak tu hak mana tahu lah tu. Bahkan hak tu kata kadang-kadang sunat Isa Okon. Ada hak tu kata. Hak tu biar tak cara dia lah. Kita cara ahlu zikri. Dr. Yusuf Qaradawi kata bila ahlu zikri orang pakar dalam bidang tu telah buat kenyataan secara sepakat begitu, ahli fiqh kena akur. Hukum mesti selaras dengan kenyataan itu. Sebab tu dia kata bagi dia keputusan rokok ni tidak halal. Ana tak kata haram, tidak halal. Tu kenyataan dia. Baca dia ada. Waktu ana terjemah tu dulu masuk artikel tu. Berapa muka surat? Berbelah muka surat juga. Ayat buih hadrat ayat dia lebak ni. Jadi cumanya Abu Aliyah kata dia buat secara umum ini termasuk melakukan maksiat di muka bumi. Kerusakan yang dibuat oleh mereka, yakni orang-orang munafik, adalah bermaksiat kepada Allah. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala di muka bumi atau mempengaruhi orang lain untuk berbuat maksiat di muka bumi. Memerintah kata anak potong lah, anak ambil yang lebih ringan. Atau mempengaruhi orang lain. Anak terjemah begitu sebab ni. Cuba tengok semula ayat 61 tu. Surah tadi, surah An-Nisa tadi kan. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. Maka mereka menghalang. Bukan saja mereka tak terima ajaran yang kamu bawa, mereka halang pula. Hak ni maksudnya mereka tidak mahu melakukan maksiat secara sendirian. Mereka nak orang lain juga melakukan maksiat. Itu setengah ulama tafsir wa yasudduna anka sududa. Mana kalau boleh maksiat ni bila dia nak orang lain buat juga supaya dia buat. Ni perangai pokok munafik. Kalau dia tak minat sedekah, dia tak sedia orang lain sedekah juga. Ni perangai pokok dia. Dia bukan sekat dia. Sebab itulah hadis-hadrat setengah ulama dia kata bila kata la tufsidu mufsi ni makna seseorang melakukan kesalahan itu mengganggu orang lain. Tu maksud dia mufsi. Maknanya kesalahan itu bukan kesalahan peribadi, tidak. Kesalahan itu melibatkan orang lain. Tu makna mufsi. Tu. Maka dia telah berbuat kerosakan di muka bumi. Apa tu? Sebab dia melakukan maksiat dan dia kempen orang buat maksiat juga. Sebab tu dalam agama kita hadirat, la'anallahul muzahirin wal muzahirat, antara huraian dia, terjemah dia, Allah melaknat orang yang melakukan, lelaki dan perempuan yang melakukan dosa secara terang-terangan. Apa yang jadi? Padahal kita kata buat dosa ni terang ke, buat sorang-sorang ke, buat bersendirian ke, buat tempat sembunyi, dosa belaka. Tapi kenapa melakukan dosa secara terbuka, terdedah di khalayak, Allah guna perkataan laknat, bukan sekadar dosa. Allah laknat. Mana Allah sekat nikmat untuk orang ni. Kalau boleh harta pun, boleh tak jadi rezeki. Harta tak menjadi rezeki kepada dia. Boleh anak tak menjadi rezeki kepada dia. Itu maknanya dapat laknat tu. Boleh pangkat tidak menjadi rezeki pada dia. Boleh anak membinasakan dia. Boleh rezeki membinasakan dia. Naik pakak membinasakan dia. Tak jadi rezeki. Sebab ulama kata rezeki ni dia menghasilkan kebaikan. Itu istilah rezeki sebenarnya. Berat tu hadirat tu. Kau kaya tetapi kau jatuh dalam agama. Tak berat tu. Takut jadi gitu. Jadi dia ni sebenarnya dia melakukan maksiat ni maknanya dia nak orang lain buat gitu juga. Sebab itulah dikatakan dia melakukan kerosakan. Cuba bayangkanlah. Kalau satu kampung kita 100 buah rumah, siapa ada hak perangai lagu ni berbelah-belah orang, rosak masyarakat tu. Kampung kita hadut sekitar masjid tu berbelah-belah orang hak perangai lagu ni, rosak kampung tu. Lepas tu masyarakat situ pula bersifat keakuan pula, tak percaya ikut dia lah, bukan kita. Tak ada usaha pula amal ma'ruf nahi munkar. Tengoklah masyarakat tu jadi lagu ni. Sebab itulah hadirat kalau orang jenis mengopak jenis apa, kita kena tegar. Kena tegar selalu. Demo ni kuat kecah tak boleh gitu. Kena ayat selalu. Lepas tu tak kecek dan kita sama lah kita. Lepas tu orang lagu ni ada dia klik mikir. Orang becih dia. Kawan tu nampak suka pula dia. Saya tak tegar dia nampak suka pula. Jadi kita kena ingat
Baik, faedah daripada ayat apa dia kesimpulannya? Pertama, setiap maksiat merupakan kerosakan. Maknanya dalam konteks Quran, setiap maksiat yang dilakukan itu dikira ifsad. Ifsad ni mana melakukan kerosakan. Mufsid, orang yang melakukan kerosakan. Kerosakan itu dia panggil ifsad, melakukan kerosakan. Orang yang buat itu dia panggil mufsid. Kerosakan berlaku ni dia panggil fasad, zaman yang fasad. Zaman yang banyak berlaku kerosakan. Baik, yang kedua, berhukum kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya termasuk sebab kerosakan terbesar. Punca tak stabilnya alam ini kerana banyak berlaku kerosakan dan aktiviti amal ma'ruf tidak berlaku dengan baik. Kena ingat tu. Itulah yang disebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itulah maksud dia. Sebab itulah hadirat, sekali kalau kita fikirkan, dan ulama kita pun fikir, bolehkah, apakah termasuk dalam taqatul basyariyah, apakah termasuk dalam kemampuan manusia nak supaya tak ada langsung maksiat? Tak boleh. Bolehkah kita buat jadi tak ada langsung orang buat kerosakan pun tak ada? Tak boleh. Kita tak akan capai tu. Sebab tu hak ni meminimumkan. Kita buat jadi sikit orang melakukan maksiat. Hak lebih banyaknya orang buat muslih, buat kebaikan. InsyaAllah selamat. Supaya kita masuk surga, hadirat nak masuk surga ni, bila kita banyak kebaikan, ditimbal lebih banyak kebaikan. Kejahatan banyak juga tapi banyak baik lagi. Masuk surga dah. Kalau Tuhan kata siapa dia masuk surga ni kena tak ada langsung dosa, lepel lah buat kita. Kena 90% pahala. Berat kita ada. Tapi kadang-kadang nak masuk neraka dah pun dapat syafaat lagi. Tu rahmat Tuhan. Kita kena faham. Kalau tidak, susah hati kita. Sebab tu kita ni kena, dia gini, dalam agama kita ada dua perkara yang kita boleh buat. Dia dalam agama kita ni hadirat, dua perkara ni kita kena faham sengaja. Apa dia? Menambahkan pahala, mengurangkan dosa. Mengurangkan dosa ni dia ada 3 bentuk. Pertama sekali taubat. Yang kedua, melakukan amalan yang boleh menghapuskan dosa. Yang ketiga, dia panggil apa ni? Bertaubat. Kemudian kita melakukan amal mukaffirat. Selagi kemudian ada selagi. Dia 3 semua. Istilah dia lah. Buat kebaikan. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dia panggil al-mahwu. Makna Allah hapuskan dengan sebab kita buat kebaikan. Itu 3. Serentak kena berlaku. Hak buat baik tu syukurlah. Berkait dengan dosa ni apa dia? Bertaubat. Melakukan amal mukaffirat. Amal mukaffirat bukan semua hak Nabi sebut. Bukan semua. Bukan semua amal tu mukaffirat, tidak. Selagi buat kebaikan. Buat kebaikan. Sebab itulah dalam agama kita hadirat, Anas sebut ni bukan apa, sebab Anas sebut ni sebenarnya hakikat dia berkait rapat dengan akidah kita. Manusia ni salah satu sebab untuk dia jadi nampak kebaikan, minat pada kebaikan kerana perubahan dalam hidup dia. Hijrah sikap dia panggil. Dia panggil hijrah mauqif, hijrah sikap. Inilah kita ada macam ni. Apa tu kitab ni bawa mari orang yang melakukan kerosakan letak di bawah kitab tauhid apa? Sebab hujung jatuh dia boleh merosakkan agama seorang. Manusia ni hadirat, kalau kita boleh tengok isyarat-isyarat Nabi, ada kufur, dia panggil kufur nikmat. Ada kufur hakikat. Yang mana kufur tu dalam istilah Imam Bukhari dia panggil kufrun duna kufrin. Kufur yang bukan kufur yang menjatuhkan seorang daripada akidah. Mengeluarkan seorang daripada akidah tauhid. Tu kufur duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Orang Melayu kita panggil kufur nikmat. Bukan kufur yang sunnah. Begitu juga syirik. Ada syirik yang tidak mengeluarkan seseorang daripada agama tauhid. Dia panggil dia syirik khafi, riak dan sebagainya. Apa dia tu isyarat. Kalau kita baca dalam hak ni anda baca dalam buku 1500 muka surat, tak nak tengok situ. Apa riak ni disebut sebagai syirik? Dia penyakit hati juga tu. Antara hal dia bicaranya bahawa dalam agama kita ni, perbuatan kita dia memberi kesan kepada iman kita. Memberi kesan kepada iman kita. Sebab tu kalau banyak dosa kita buat tak bertaubat pula, dia boleh jadi rosak akidah tu. Dia boleh membawa ke situ. Hak tu bahaya tu. Hak tu bahaya tu. Kena berhati-hati.
Sebab dia guna sini, jangan melakukan kerosakan di bumi. Sebab tidak bertaubat daripada kerosakan maksiat yang kita buat, dia boleh lama-lama dia boleh mencederakan iman kita. Kena berhati-hati. Sebab hak kita bicara ni hakikatut tauhid, hakikat tauhid. Nak jaga kemurnian tauhid. Baik, seterusnya. Cuba kita ambil lah, kita habis sini lah. Yang ketiga, berhukum kepada selain Allah dan Rasul termasuk perbuatan orang munafik. Gapa-gapa pertimbangan tidak mengikut pertimbangan agama ni ciri orang munafik. Kena ambil kira hati-hati. Kena ambil kira supaya kita mengaji tu lah. Yang keempat, diharamkan mengambil pendapat yang menyelisihi sunnah. Yang kelima, peringatan dari berhukum dengan undang-undang yang bersalahan dengan syariat. Walaupun para pelaku itu beralasan bahawa niat mereka ialah untuk mengadakan pembaikan, yakni muslih. Hak ni yang kelima ni, dia ada satu istilah dalam agama kita yang termasuk dalam hukum fiqh, dia panggil hukum wad'i. Dia panggil hukum wad'i ini hukum peraturan yang di manusia buat. Contoh peraturan lalu lintas misalnya, tak ada dalam fiqh tu. Tapi oleh kerana dia molek, dimasukkan dalam hukum wad'i, hukum ciptaan manusia. Sebab dia maksud molek, nak jaga nyawa manusia, nak jaga harta benda manusia. Sekali aksiden tu harta rosak nyawa boleh melayang. Jadi kalau ikut peraturan tu, yalah kalau tidak sekurang-kurangnya boleh meminimumkan dia punya berlaku pelanggaran, berlaku aksiden. Hukum masjid, pihak haji atau kuasa masjid buat peraturan, tak boleh gini-gini. Masuk bilik air gini-gini. Peraturan tu hak ditentukan sebab dia berautoriti, mungkin dia jaga masjid. Ni parking tu imam, ni parking tu siap. Walaupun tu imam kena pecah pun tak boleh duduk parking ni. Tu dia. Tu peraturan lah tu. Peraturan. Dia kata kawan apa ada peraturan, dia mau tak ikut nak warna tak apalah peraturan. Dia panggil hukum wad'i. Dia iktiraf dalam fiqh. Bila orang berautoriti dia buat peraturan, dan peraturan tu molek, tidak bercanggah dengan agama, kena ikut tu. Tak ikut dasar tu. Sebenarnya. Lepas tu dia kata, ustaz pukul 3 pagi ni lampu merah, tak ada orang pun. Payuh juga nak jawab tu. Dia nunggu sore, takut juga dah tu. Baik kita gilan. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata, mana dalam keadaan gitu mungkin ada pengecualian. Cumanya, kalau berlaku pelanggaran, dalam keadaan dengan sebab kita langgar tu dah berlaku pelanggaran. Maknanya bukan dalam keadaan tak ada orang kita kata berlaku pelanggaran, kita berdosa tu. Kita berdosa. Dia masuk dalam hukum itlaf. Itlaf ni mana kita kena bayar semua ganti rugi. Trafik lain rosak, kita kena bagi, kita tepuh. Kereta orang kita kena bayar. Kalau melibatkan kematian, memang kita tidak kira membunuh, mungkin tak sengaja. Tapi cost, ganti rugi. Kemudian dia panggil pampasan tu. Kafarah tu lah. Kena 3 kali kena bayar. Kena ada pula kis mahkamah, kos mahkamah pula. Pak jadi, kita semua kena bayar. Tak bayar dosa. Tidak dicah sebagai pembunuh, mungkin bukan sengaja. Nak ayatnya dah hukum agama dipanggil itlaf, dipanggil. Tu ya. Baik, seterusnya. Yang keenam, beralasan ni pelanggaran, ni pelanggaran hukum tapi alasan dia kata, kita nak buat benda molek. Alasan tak kira. Awak buat tu tak molek. Alasan tu molek. Perbuatan awak tu tak boleh. Tak boleh. Perbuatan tu. Dia sama pun lagu ni. Perbuatan munafik. Kita nak buat benda molek. Kita maksud molek. Kita tidak maksud gitu. Pada terang dia buat tak molek. Kadang-kadang anda tengok orang paling mahal dalam hal ni. Dia buat politik. Mahal sungguh dia dah bak benda lagu ni. Dia kena belajar apa dia. Kalau benda-benda dia tak pakai lagu ni. Bukan semua dia, tapi setengah-setengah. Anak klik Allah. Nak motor saya tengok. Sabuk ada kita klik. Apa jadi lagu ni manusia ni? Orang Islam tak boleh kecek lagu tu. Boleh kita, mana kecek lagu ni? Bukan semua. Sebahagian. Ada setengah-setengah. Tak boleh. Anak sebut buat politik tu hadiah. Sebab dia terbuka. Kalau dia buat apa, kenyataan buat apa. Mudah nak press conference. Tapi kita buat apa kecek lagu ni? Kita boleh nilai lah. Track record dia tu lagu mana. Kena berhati-hati. Dah ni boleh berlaku pada siapa saja. Kalau orang agama berlaku, boleh berlaku. Siapa tu gua nak kata kadang-kadang orang agama tak jaga akhlak ni. Dia boleh dosa paling banyak. Masa ngajar boleh dosa paling banyak. Tak cermat kecek agama. Hadis tak cek dulu, lepas tu sebut. Hukum tak jelas pun sebut. Menyebabkan berlaku kesalahan. Kadang-kadang dosa paling banyak dia boleh masa ngajar. Tama-tama kalau ramah pula orang ikut tak betul tu. Cuma bayar je lah. Kawan tu ngajar pula ilmu dia tak betul dia itu tu. Lagilah besar. Ni dia panggil dosa jariah. Dia panggil. Dosa jariah. Baik. Yang ketujuh, mencari pembenaran terhadap maksiat termasuk sifat orang nafik. Maknanya dia buat kejahatan tetapi dia bina naratif nampak benar.
Ni perangai orang munafik. Orang munafik ni dia tukar, dia panggil persepsi lah kita kata. Dia bina persepsi menyebabkan tertuduh. Perangai munafik lah tu. Dia kata persepsi adalah maklumat. Orang tolak persepsi orang yang tidak bertamadun. Jangan pandai dia kecil. Janganlah tu. Biasanya lagu tu. Dia hati-hadrat. Ni anda tengok dalam buku Profesor Dr. Hasan Haban Nakah, Dawabitul Ma'rifah. Dia ulah, dia kata apa takrif maklumat dalam agama. Dia kata kalau kita tengok Quran dan hadis, kita buat kesimpulan bahawa maklumat dalam agama yang dikatakan maklumat adalah fakta ataupun maklumat yang telah disahkan benar. Sama ada benar bahawa dia tak benar ataupun benar bahawa dia benar. Kita sudah buat pengesahan. Tu orang panggil maklumat, orang panggil ilmu sebenarnya. Sebabnya kalau maklumat tu belum dibuat pengesahan, dia panggil khabar. Itu cerita baru. Itu mengikut Profesor Dr. Hasan Haban Nakah. Dan dia ni dianggap sebagai ahli falsafah Islam. Buku tu untuk guru kita suruh guna untuk suka test kalau sebab maulid semua. Dia panggil Dawabitul Ma'rifah. Disiplin ilmu. Baik, seterusnya. Bahayanya orang-orang munafik yang berada di negeri-negeri orang Islam. Hak duk hidup dalam sama Islam. Sepanjang sebut sami dalam pak tadi dah. Dia punya panggil rakyat kerajaan Madinah. Nabi jadi ketua kerajaan. Hak paling susah Nabi nak urus rakyat dia hak munafik. Siapa isteri Nabi pun dia fitnah Aisyah. Siapa Aisyah kata turun berat badan dia, sedih. Aisyah. Siapa begitu sekali. Orang yang sakit hati fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, yang orang munafik, maka dia akan menganggap yang benar adalah salah dan yang salah adalah benar. Sebab dia rosak dah hati dia. Yang ke-10, peringatan daripada sikap ujub, yakni bangga pada diri sendiri. Bangga dengan pendapat peribadi. Janganlah ikut perangai munafik kan. Pendapat orang semua tak betul. Pendapat orang dia jeh belakang. Kalau orang tak terima pendapat dia, masalah lalu. Tak mari dah musyawarah lepas pada tu. Apa orang tak terima pendapat dia. Jadi tak mesra dengan orang tu. Ni kena cek. Kalau ada berlaku pada kita gitu, kena cepat-cepat rawat. Jangan biar dia lama dalam diri kita, bahaya. Yang ke-11, sekadar niat yang baik tidak boleh membenarkan melakukan perbuatan. Sekadar niat. Dia kena nilai perbuatan itu sendiri pula. Selisih ke tidak. Bertepat ke dengan agama. Sekadar niat baik, dia tidak menentukan jadi baik. Dia dua-dua kena niat baik dan perbuatan itu juga termasuk dalam yang ma'ruf. Baru jadi. Ini sebenarnya kaedah untuk kehidupan kita lah. Kita kena nilai gitu. Baik, poin yang ketiga yang ni kita bincang dalam sesi akan datang lah. Hal ni pun lebih kurang juga. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Hal ini kita bincang dalam sesi akan datang lah. Jadi anak setakat itulah dulu. Mudah-mudahan kita cermin diri kita berdasar pada apa yang kita belajar ni. Kita suluh diri kita dulu. Ada ke tidak kita masalah dalam konteks yang kita belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.